Pro 2 Myvi antara kereta yang paling hot market sekali. Yang ini harga second hand memang susah sikit nak jatuh, tapi drop tetap drop lah. Tapi drop dia tak banyak berbanding dengan kereta-kereta lain. Okey, jom saya bawa korang tunjuk kereta-kereta yang ada ready stock Myvi dalam showroom saya. Yang paling penting kereta-kereta ni ada yang nak beli secara tunai, boleh, nak masuk loan bank boleh, nak pergi secara loan kedai pun boleh juga. Okey, so balik sebelah dengan saya. Yang ini adalah Myvi 1.3 Special Edition, Myvi lagi best. Auto yang ini nak jual dengan harga 20,800 sahaja. Yang ini siapa yang nak beli loan kedai, standby deposit 4,000 macam tu, InsyaAllah saya boleh bantu. Siapa yang nak beli secara tunai, harga yang saya sebut tadi 20,800 campur rotek, campur insurans sahaja. Okey, sebiji Myvi Extreme 1.5 tahun 2013. Yang ini nak jual body harga 22,800 sahaja sebelum OTR. Okey. Yang ini yang mana nama blacklist pun boleh juga, tak ada masalah. Standby deposit 4K juga dengan penjamin. Okey. So untuk orang blacklist kena ada penjamin. Okey, sebiji Myvi. Yang ini dipanggil Myvi Icon tahun 2015 1.3. Tapi jangan risau, tayar dia semua ada tu. Diorang tengah spray di pin sport rim balik. Okay, so kereta-kereta yang ini semua belum siap lagi. Tapi jangan risau, memang kita nak jual juga. 21,800 harga body sebelum on the road. Okay, so siapa yang nak beli secara tunai, campur rotek, campur insurans sahaja. Tukar nama Puspakom, kita bagi percuma. Yang nama blacklist, standby deposit 4,000 juga dengan penjamin sekali. Okay, satu Myvi Icon tahun 2016. Yang ini 1.5 Special Edition punya model. Siapa yang masuk loan bank, yang ini boleh. Okay, yang ini siapa yang nak masuk loan bank, bulanan adalah 600 sahaja. Loan ikat 5 tahun. Kalau masuk Ion Credit mungkin 500 lebih, tapi loan dia panjang 7 tahun. Okey, yang nama blacklist boleh juga, standby deposit 5,000. Yang ini nak beli secara tunai 31,800. Dah siap tukar nama, dah siap Puspakom. Okey, so yang mana rasa nak dapatkan info, hello saya dulu. Okey, kereta cantik ni. Okey, ini adalah model yang terakhir yang ada ready stock tahun 2018 1.3X. Yang ini adalah Myvi G3 So model baru punya, yang dia nampak lebih kecil, nampak lebih sporty. Okey, siapa yang berminat dengan kereta ni pula, harga kereta 32,800 sebelum OTR. So siapa yang nak beli cash pun boleh, campur rotek dan insurans. Kalau nak masuk loan bank, bulanan lebih kurang 500 lebih macam tu saja. Tapi loan dia pendek 7 tahun sahaja. So siapa nak lebih info, pergi ke profile dulu. So kalau kau nak mencari kereta-kereta yang lebih menarik, saya ada banyak lagi ready stock kat sini. Kereta sedan, hatchback, MPV, SUV semua ada. Hello saya, masuk ke profile, tekan link dekat situ. Okay, so kita jumpa nanti. Assalamualaikum.